Alah, bosan lah nak makan. Jom makan benda lain, kau nak tak? Tak nak dah. Kau nak tak? Tak nak, kau pun tak nak bagi tadi. Nak tak kek? Okey. Aku cicah dulu. Tak sedapnya. Aduh, dah biasa. Apa tu? Tak pernah nampak pun. Sedapnya. Maggi apa tu? Nyam. Makan apa tu? Nak sikit? Tak boleh. Aduh, aku select tau. Alah, yelah. Nah, resepinya. Aku tak faham. Tak faham sudah. Mainlah biar aku buat untuk korang. Jom ikut aku. Akulah chef kepala botak. Letak api, letak batu pula, letak air, letak bahan-bahan penting, letak ayam. Lepas tu gancung. Lepas tu letak telur ayam pula. Lepas tu pengit-pengitkan jadi roti canai. Lepas tu jadi bertepung pula, jadi anak ayam. Okey. Lepas tu letak telur, letak air. Lepas tu buat jadi roti canai. Lepas tu buat jadi Maggi. Sekarang bukan roti canai dah, jadi Maggi sedap. Okey, letak telur kat sini. Lepas tu gocang dah jadi telur. Lepas tu letak kari kat korang punya mangkuk ni. Lepas tu letak mi sedap kat sini. Lepas tu potong telur. Lepas tu potong sayur, letak kat korang punya. Lepas tu letak rumput laut. Okey, dah siap. Dah makan cepat. Kata nak main sorok-sorok. Nyam. Oh, sedapnya. Dah kenyang kan? Jom main sorok-sorok. Apa ni? Cek poket orang. Mana kau dapat ni? Pada suatu hari aku pergi rumah villager. Aku jumpa surat ni. Masa tu aku tengah kerja. Lepas tu aku tengah kerja. Tiba-tiba nampak surat ni. Masa aku nampak surat ni, aku ambil je lah. Itulah ceritanya.